yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Tuan Pengetua Cik Awang Bola, Cik Loh, Cik Wei, Cik Tio Hok Bin, Penolong Kanan Pentadbiran Puan Sarifah PT Abdul Rahman, Penolong Kanan Haiwan Murid Puan Hosea Fong, Penolong Kanan Co-Curriculum Puan Sudiana binti Sulaiman, Penolong Kanan Petang Puan Zanaria binti Zakaria, guru-guru mata pelajaran, para jemputan, rakan-rakan guru, semua warga sekolah serta anak-anak murid yang saya kasihan sekalian. Salam Malaysia Madani, salam KL menuju ke Gemilangan, semangat penelaju top 5, salam Sentul sentiasa unggul, salam jenjang hebat, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Okey, murid saya sepetang, selamat sejahtera semua. Terima kasih. Saya rasa inilah kali terakhir saya akan dengar laungan seperti ini. Sila teruskan. Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan sertifikat penghargaan kepada terima kasih kepada pihak sekolah atas penganjuran majlis yang penuh bermakna ini. Saya berasa amat terharu dan bersyukur atas kesempatan untuk berdiri di hadapan semua pada hari yang istimewa ini. Kepada para jemputan yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis ini, terutamanya ahli keluarga saya yang cuba meluangkan masa. Pada hari ini, saya berdiri di sini dengan perasaan yang bercampur baur. Setelah sekian lama berkhidmat sebagai pendidik di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia, kini tibalah masanya untuk saya melangkah ke fasa baru dalam kehidupan saya bersara daripada perkhidmatan rasmi selama 36 tahun. Okey, sepanjang tempoh perkhidmatan sebagai guru disiplin, saya mengikut amanah memastikan persekitaran sekolah sentiasa teratur, selamat dan harmoni. Ada ketikanya saya perlu bertegas, memberi teguran dan mengambil tindakan yang mungkin tidak disenangi. Namun setiap langkah yang diambil adalah atas tanggungjawab dan kasih sayang saya demi membentuk sahsia dan jati diri murid, iaitu itulah kepuasan sebenar seorang guru disiplin. Pada masa yang sama, peranan sebagai guru penasihat pasukan olahraga pula membawa warna yang berbeza dalam perjalanan kejayaan saya. Di padang dan trek, saya melihat semangat juang, disiplin diri dan kerjasama berpasukan diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Sorakan semasa kejohanan sukan, latihan di bawah terik matahari serta kejayaan yang diraih bersama atlet sekolah merupakan kenangan yang amat bermakna dalam hidup saya. Bagi saya, disiplin dan sukan sebenarnya saling melengkapi. Disiplin membentuk karakter, manakala sukan membina ketahanan mental dan fizikal. Kedua-duanya menjadi asas penting dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi akademik, sahsia dan co-curriculum. Tidak lupa juga, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga saya kerana memberi kebebasan untuk saya menunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang pendidik. Mak saya selalu cakap, kamu jadi cikgu, orang jadi cikgu. 1 minggu, 7 hari kamu pergi ke sekolah. Itulah mak saya. Okey. So, pengorbanan masa bersama keluarga terpaksa saya abaikan semasa saya berkhidmat di sekolah ini. Kini tibalah peluang kemasan saya untuk meluangkan masa bersama keluarga saya. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir
rakan-rakan guru, seperjuangan serta semua warga sekolah atas bantuan dan sokongan yang tidak berbelah bahagi ketika saya menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai seorang pendidik. Khususnya barisan guru disiplin yang sentiasa berikan kerjasama padu dan komitmen yang tinggi dalam usaha menangani masalah disiplin yang penuh cabaran di sekolah ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tidak lupa juga lembaga pengawas yang sentiasa memerlukan bantuan memastikan disiplin boleh terkawal. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru penasihat pasukan olahraga SMK Jinjang yang sudi mengambil alih jawatan saya untuk perancangan program latihan yang sistematik ke arah pencapaian cemerlang di peringkat daerah, negeri dan seterusnya ke kebangsaan. Kepada rakan-rakan guru dan wakil sekolah, teruskanlah perjuangan mendidik generasi pewaris negara dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Dunia pendidikan sentiasa memerlukan insan yang berjiwa besar dan bersemangat ketat. Kepada anak-anak murid yang saya kasihi, harapan saya terus gigih berusaha menimpa ilmu, berjaya dan membesar menjadi insan yang cemerlang pada masa akan datang. Saya memohon maaf seandainya sepanjang perkhidmatan saya terdapat sebarang kesilapan dan kekurangan, kata-kata yang tegas atau tindakan yang mungkin mengguris hati. Kenangan bersama kalian semua akan sentiasa terbahat di hati saya selamanya. Akhir kata, walaupun selepas ini saya tidak lagi berada di pagar sekolah, saya akan sentiasa doakan agar SMK Jinjang terus cemerlang dan gemilang ke arah melahirkan generasi yang berdisiplin, berdaya saing serta berakhlak mulia. Akhir kata, izinkan saya menutup ucapan saya ini dengan selangkah pantun. Pagi cerah mentari berseri, burung berkicau yang ditahan. Majlis indah penuh memori, mengiringi langkah menuju persaraan. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Yap atas ucapan yang padat dengan nasihat itu tadi. Diminta Cik Yap untuk kekal di atas pentas. Majlis seterusnya.